Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri kini sedang berusaha untuk menyelaraskan undang-undang mengenai pemerangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon atau CCUS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perbincangan itu melibatkan peraturan yang akan digubal bagi mengelakkan pertindihan. Cuma apa yang perlu diharmonikan sekarang ini, bagaimana undang-undang persekutuan dengan undang-undang negeri itu dapat diharmonikan supaya apa saja pertindihan ataupun perkara yang perlu memerlukan kerjasama persekutuan dan negeri ianya dapat diharmonikan melalui peraturan dan sebagainya. Itu yang akan dibincangkan. Datuk Seri Fadilah ditemui selepas Majlis Agihan Bubur Lambuk Kejiranan Mesra di Surau Darul Al-Amin, Kampung Samariang Jaya di Kuching, Sarawak pada Ahad. Sementara itu, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air juga berkata, rang Undang-Undang RUU Pemerangkapan, Penggunaan dan Penyimpanan Karbon yang diluluskan baru-baru ini hanya terpakai untuk Semenanjung Malaysia serta wilayah Persekutuan Labuan. CCUS yang diluluskan dia tidak terpakai untuk Sabah dan Sarawak, hanya terpakai untuk Semenanjung serta wilayah Persekutuan Labuan. Sebab Sarawak dah ada undang-undang dia sendiri. Khamis lepas, Dewan Rakyat secara sebulat suara meluluskan RUU CCUS 2025 untuk memberi peluang kepada pengembangan pelaburan dan ekonomi negara selepas bacaan kali ketiga oleh Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli. Ketika menggulungkan RUU berkenaan, Rafizi berkata kerajaan tidak akan mengeluarkan perbelanjaan untuk fasiliti CCUS.